Saya takut bini. Tak musyawarah lah, mewakili semualah. Rumah mak saya dekat dengan rumah saya, tapi bini saya tak bagi pergi. Kalau saya pergi, dia marah dan merajuk. Saya pun tak pergi. Adakah berdosa, Ustaz? Mak, bini tak bagi pergi rumah mak, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak, tengok adakah mak terkecil hati ataupun tidak. Kalau mak gembira dia tak pergi, tak berdosa. Dia yang penting bukan pergi tak pergi, penting hati mak tu adakah terguris atau tidak. Mak, kalau mak mengajuk, mak sedih kerana kita duk ikut ke bini tak pergi rumah mak, berdosa. Dengar baik-baik orang KL, orang perempuan belum kahwin wajib taat ibu bapa, lepas kahwin wajib taat suami. Orang laki-laki belum kahwin wajib taat ibu bapa, lepas kahwin wajib taat ibu bapa. Faham? Kita dah lepas kahwin taat bini. Nah, itu salah. Bukan kehidupan rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam, suami sebelum kahwin taat ibu bapa, lepas kahwin taat ibu bapa juga. Cuma wajib nafkah isteri. Orang perempuan sebelum kahwin dalam Islam wajib taat ibu bapa, lepas kahwin wajib taat suami.